Okay Besti, so sekarang Hakim dekat MK. Hakim nak tunjuk kat korang Mercer medium crossbody colour signature brown. Yang ni memang cantik gila. Ni memang best seller lah. Yang brown logo ni memang best seller. Sebab kalau korang yang tak pernah pakai brand MK and baru-baru nak cuba, Hakim recommend korang beli yang logo punya. Sebab yang logo punya ni, kenapa Hakim recommend? Sebab dia punya material coated canvas ni senang nak jaga. So kalau korang macam first time beli bag brand MK, mungkin korang boleh start collection korang dengan bag yang signature macam ni. Okay, and korang tengok dia punya material, dia pakai material leather juga dekat dia punya handle and dekat tepi ni. Okay, and yang best pasal Mercer ni, Hakim suka dalam dia ada, nampak tu? Dia ada card slot mat. So maksudnya kalau korang tak bawa card case, korang just nak selit card korang macam IC, macam card debit card dan satu card kredit, korang tak payah bawa wallet. Okay, yang space yang lain ni korang boleh letak korang punya phone, korang punya apa-apa saja yang korang letak. Kalau korang tanya Hakim, iPad mini mungkin boleh muat kalau korang tegak aja ni, tapi akan terkeluar sikit lah. And dia ada zipper compartment kat tengah ni. Kalau korang yang jenis nak letak kunci ke apa, sebab usually kalau kita letak phone dalam bag, kita tak nak dekat dengan kunci, takut phone kita calar kan. So korang boleh letak dalam zipper compartment. And then compartment belakang ni korang letak makeup dan sebagainya pun boleh. Okay, so bag ni didatangkan sekali dengan long strap macam ni. So kalau korang nak pakai long strap, nak buat as crossbody pun okay. Kalau korang just nak bawa macam ni pun, korang boleh detachkan je strap ni and then bawa macam ni je. Memang sangat-sangat cantik and sangat berbaloi. Okay, detail, description semua, harga kita dah letak bawah. So kalau korang nak, korang boleh terus check out dekat kita punya bag. Okay.